Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurusi Surau Taman Datuk bersama dengan ahli kuasa di perkawalan telah memutuskan untuk mengganti kapet, dan kita telah menerima tawaran daripada syarikat TS Sarafani dan di peringkat awalan perundingan hinggalah siap sempurnanya pada hari ini 22 hari bulan 9 2025. Pengurusan surau meneliti segala pekerjaan yang dilakukan dan ianya telah dibuat dengan baik dan sempurnalah.